Assalamualaikum. Saya Rezana binti Muhammad Razak. Saya dari Sekolah Kebangsaan Pegalan. Hari ini saya nak share kat kawan-kawan dua resepi makanan yang sihat. Yang pertama ialah salad sayur-sayuran. Bahan-bahannya ialah carrot, tomato, kobis, mayonis, bijan dan oregano. Jom kita buat sekarang. Yang saya cakap tadi kita potong nipis-nipis. Sayur yang telah dipotong tadi perlu dimasukkan ke dalam satu bekas. Kita bubuhkan carrot, tomato, kobis, dan mayonis. Lepas tu kita gaul-gaulkan. Sebagai hiasan kita letakkan bijan sedikit. Dan oregano. Dah siap. Inilah hasil salad sayuran saya. Selamat mencuba. Yang kedua pula ialah pencuci mulut, iaitu rawa buah macang. Bahan-bahan yang diperlukan ialah buah macang, santan, gula dan sedikit garam. Pertama, kita perlu mencincang sedikit buah macang, kemudian bubuhkan sedikit santan ke dalam satu bekas yang bersama dengan buah macang. Bubuh sedikit gula dan sedikit garam. Lepas tu gaul-gaulkannya. Dah siap. Sihat resepi yang saya buat tadi. Selamat mencuba.